Hai korang semua, mungkin ramai orang tertanya macam mana proses pembuatan pintu aluminium kami. Mula-mula, kita menggunakan aluminium yang telah siap dipotong untuk membentuk rangka berbentuk U, macam mana yang korang tengok dalam video sekarang ni. Lepas tu, rangka tersebut dipasang menggunakan skru bagi memastikan pintu ni kukuh dan kemas bila dah siap dipasang semua. Seterusnya, cermin yang telah dipotong mengikut saiz akan dimasukkan ke dalam rangka aluminium. Selepas tu, rod khas dipasang pada bahagian kiri dan kanan untuk memastikan pintu lebih stabil dan seimbang bila digunakan. Akhir sekali, semua komponen dipasang dan diketatkan sebelum pintu aluminium siap sepenuhnya. Kami menyediakan stok sedia ada dalam warna putih dan warna hitam. Warna hitam ni tampil nampak sangat-sangat cantik dengan kemasan matte. Manakala warna putih mempunyai kemasan yang lebih berkilat. Jadi nampak sedikit glossy. Lagi best, kalau korang nak saiz yang special, jangan risau. Kita juga menerima tempahan pintu aluminium mengikut ukuran yang anda perlukan. Jadi, kalau korang nak tahu saiz dan harga yang sesuai untuk projek korang, tinggalkan komen atau PM kita sekarang. Bye-bye, jumpa di next video.